Kalau kita nak maju, kita mesti ada budaya yang baik. Kita rajin bekerja, kita tidak tipu, kita kenal, kita dukung keadilan. Kita kalau janji, kita pegang kepada janji. Apa sebenarnya yang tu nak cakap daripada lubuk hati tu? Yang ni kita bagi tu bercakap bila kata ni di luar daripada aspek buku ni. Tapi kalau tunggu dia bercerita tentang Iqra tu, rasa-rasanya ramai yang menunggu lah. Ada kerikan, silakan tu. Pendapat saya ialah penilaian terhadap pencapaian seseorang tidak boleh dibuat oleh dirinya sendiri. Orang lain akan menilai sama ada dia baik atau buruk, pandai atau bodoh, itu pihak lain akan menilai. Kita tak boleh buat penilaian sendiri. Kerana kalau kita buat penilaian sendiri, kita salah. Kerana kita tak nampak diri kita macam mana orang nampak diri kita. Saya berpendapat waktu ini, satu orang yang bagi saya fikir dia pandai, tapi sebenarnya dia tak pandai. Siapa dia? They say, I'm the problem. Really? You want to blame me for everything? Tak lain tak bukan ialah Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump. Dia bercakap seolah-olah dia tahu semua, tetapi sebenarnya dia tak tahu. Dia buat keputusan-keputusan yang bagi saya tidak bijak, yang menyusahkan bangsa dia sendiri. Ya, memang orang lain juga susah, tapi dia juga akan susah. Dia menaikkan tarif cukai kemasukan barangan ke dalam Amerika dinaikkan sehingga 150%. Bermakna kalau satu barang itu harganya ialah RM100,000, dia akan jadi RM250,000. Mahal lah. Kalau nak masuk Amerika, barang yang murah jadi mahal. Dan siapa yang akan nak beli? Bukan orang luar daripada Amerika. Orang Amerika lah sendiri yang perlu beli dengan harga yang tinggi. Jadi yang dia dera bukan saja orang asing, tetapi orang Amerika sendiri akan menderita kerana barang yang dulu murah sudah jadi mahal. Dan kita tahulah cost of living, kos sara hidup mempunyai kesan yang amat teruk kepada rakyat. Trump sebagai Presiden Amerika menyebabkan orang Amerika menderita. Dulu boleh beli barang dengan harga murah, lah ni kena beli dengan harga naik. Punanya dia nak dera orang lain, tapi yang kena dera teruk-teruk ialah orang Amerika. Saya nak tahu sama ada ini satu tindakan yang bijak ataupun tidak. Tidak. Dia tidak bijak. Fikirkan, Malaysia juga kena tarif. Barang yang nak masuk ke dalam Malaysia kena bayar cukai. Hari ini orang Amerika tak dapat mengeluarkan banyak barangan. Di antaranya ialah microchip yang menyebabkan sekarang ini kita boleh buat benda yang tak boleh dibuat dahulu, sekarang ni kita boleh buat. Tapi yang keluar microchip bukan Amerika. Microchip dikeluarkan oleh Taiwan, oleh Korea dan juga oleh Malaysia. Kalau microchip Malaysia ini jadi mahal, Amerika perlu keluar microchip yang sendiri. Tetapi dia tak ada keupayaan mengeluarkan microchip. Dengan itu harga import microchip menjadi lebih mahal, dan barangan Amerika yang menggunakan microchip seperti kereta, seperti pesawat terbang, seperti enjin, kalau tak ada microchip tak boleh jalan. Jadi harga microchip naik,
harga barangan Amerika naik, dia tak boleh jual barang dia kerana tak boleh nak bersaing dengan barangan-barangan daripada negara China, daripada India dan juga daripada Malaysia. Itulah kebijaksanaan Presiden Trump. Sebab itu saya bagi 3 bulan kepada Trump. Lah ni pun dah dia korang dah. Dia kata tu cukai. Kalau tidak, barang import daripada negara China akan menjadi terlalu mahal. Hari ini kita bercerita tentang international relation. Tetapi apa kaitannya dengan buku ni? Itulah dia, rahsia-rahsia kepimpinan. Apa yang Tun bercakap tadi tentang cara membuat keputusan seseorang pemimpin ada semua di dalam buku ni. Jadi mana yang belum dapatkan, sudah dapatkan buku ini. Kerangka pesanan Tun ni kita ambil topiknya 100% Tun membina keluarga dan bangsa. Tun selalu cakap nak membina suatu bangsa dan tamadun ni perlulah keluarganya cemerlang dulu. Walaupun kita dengar banyak kali kan, banyak video Tun bercakap, hari ni kita nak dengar juga sekali lagi pesanan Tun. Terutamanya Tun mungkin untuk orang perempuan kot Tun, sebab rasa tengok macam biasalah mana-mana kita pergi kan, sekarang ni memang perempuan akan lebih ramai daripada lelaki. Jadi kita nak dengar sikit pesanan terakhir oleh Tun untuk membina keluarga yang baik ni harus bermulanya daripada orang perempuan. InsyaAllah, silakan Tun. Perbezaan antara satu kaum dengan kaum yang lain bukan kerana warna kulitnya, bukan kerana dia hidup di dalam iklim yang lebih baik, ataupun dia mempunyai benda-benda yang special untuk diri dia. Kelainan antara kaum dengan kaum berasas kepada budaya. Apa dia budaya? Termasuk dalam budaya ialah nilai hidup yang dipegang oleh bangsa itu. Muka semacam, kulit semacam, semua semacam, hidung pun semacam, mata, telinga pun semacam. Tapi kelainannya ialah budaya, pegangan mereka orang ini kepada nilai hidup. Apa dia nilai hidup? Ada satu bangsa dia rajin bekerja dan dia maju. Ada satu bangsa lain dia tak rajin bekerja, dia mundur. Inilah kelainan. Mukanya semacam, warna kulit pun semacam. Kalau kita tengok orang Eropah Barat lebih cekam, lebih berjaya daripada orang Eropah Timur. Mereka kedua-duanya orang putih, asalnya juga. Tapi kita dapati orang Eropah Barat lebih maju daripada orang Eropah Timur. Sebabnya ialah kerana nilai hidup mereka berlainan. Orang Eropah ini di Barat, mereka berani, mereka kuat, mereka bekerja. Orang di Eropah Timur, mereka takut, mereka kurang kuat bekerja dan kurang berpengetahuan. Ini perbezaan antara Barat dengan Timur. Sebab itu kalau kita nak maju, kita mesti ada budaya yang baik. Apa dia budaya yang baik? Kita rajin bekerja, kita tidak tipu, kita kenal, kita dukung keadilan. Kita kalau janji, kita pegang kepada janji. Sebaliknya, kalau nilai hidup yang tak baik, tak boleh dipercayai sama sekali. Bagi duit, suruh beli barang, dia masuk dalam poket dia. Itu nilai hidup yang tak baik lah. Kadang-kadang kalau nampak tak ada orang nampak, bui pun boleh. Bagi jadi Perdana Menteri, curi duit. Itu kelainan dia. Jadi perbezaan antara kita yang semuanya
kulit sawah matang ni, perpisahan di antara kita ialah kita terbelajar, kita suka baca buku, kita rajin, kita berjaya. Tetapi kalau kita dilihat orang yang tak berjaya, mereka pemalas, tak baca buku, tak tahu cakap, tak tahu nak buat kerja apa pun, mereka gagal. Jadi inilah sebabnya yang bagi saya tak boleh malas. Saya dah kerja, umur saya ni dah 99 tahun, masih duduk cakap dengan orang lain. Sepatutnya saya tidur lah. Banyak orang berpesan, "Tok Salah, berhentilah, Tok Salah cakap lah, dah cukup layu, tidur lah." Sebab itu saya berusaha juga berjumpa dengan begini ramai orang dan tunjuk bahawa saya masih boleh walaupun 99 tahun. Itulah saya fikir kelainan antara orang-orang yang umurnya sudah tinggi. Ada yang baik, ada yang rajin bekerja, ada yang semua nak tidur, nak makan pun kena suap.